menunaikan umrah yang tertangguh. Ketika itu dipanggil umrah qadha. Pasal yang kali pertama pergi tak dapat diteruskan. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerima perintah untuk mengerjakan haji pada tahun yang ke-9 Hijrah. Dan baginda dapat melaksanakan hajinya pada tahun yang ke-10 Hijrah. Inilah haji pertama Rasulullah dan yang terakhir. Lepas itu dikenali juga sebagai Hajjatul Wada, haji perpisahan. Jadi pada tahun yang 10 Hijrah Rasulullah telah mengisytiharkan untuk menunaikan ibadah haji, dan pada 25 Zulkaidah tahun yang 10 baginda Rasulullah dengan sisi baginda memulakan perjalanan untuk mengerjakan ibadah haji ini bersama dengan 120,000 orang sahabat. Dan haji inilah yang dikenali sebagai Hajjatul Wada. Dikenali juga sebagai Hajjul Akbar. Kenapa? Kebetulan pada tarikh Rasulullah mengerjakan ibadah haji itu wukufnya jatuh pada hari Jumaat. Bila wukuf jatuh pada hari Jumaat, maka haji itu dikenali sebagai Hajjul Akbar. Dan dikenali juga sebagai Hajjul Islam. Pasal apa? Allah perintahkan kita mengerjakan haji sekali seumur hidup. Jadi haji yang pertama ni adalah haji Islam, haji yang wajib, haji yang kita kena buat. Haji yang kedua itu namanya haji sunat. Haji yang kedua dah tak wajib dah. Haji yang pertama itu ia yang wajib. Kedua sunat. Sebab itu yang kedua, oleh kerana sunat, maka kita boleh buat untuk orang lain, yang dikenali sebagai haji badal. Haji badal boleh. Ataupun yang pergi kali kedua, kalau dia nak bernazar, itu pada haji yang kedua. Rasulullah pergi haji, dia buat haji apa? Haji apa bagi dia buat? Rasulullah pergi haji, mula-mula dia niat haji saja. Ifrad. Dia niat haji saja. Tapi dalam perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tambah dalam niatnya untuk umrah. Maknanya Rasulullah buat secara qiran. Sebab itu kalau dalam mazhab Syafi'i yang paling afdal haji ifrad. Tapi ada setengah ulama kata yang afdal qiran. Pasal apa? Akhirnya Rasulullah bukan buat ifrad, dia buat apa? Qiran. Tapi Rasulullah menggalakkan sahabat buat tamattu. Dan ada hadis menyebutkan kalau Rasulullah berpulang pergi lagi haji, selepas itu dia nak buat secara tamattu. Sebab itu ada ulama kata haji tamattu adalah lagi afdal. Kerana Rasulullah menggalakkan sahabat buat secara tamattu. Cuma dalam bahasa kita Syafi'i, ifrad adalah yang lebih afdal. Jadi tuan-tuan, bila nak pilih nanti, nak buat ifrad ke, nak buat tamattu ke, nak buat qiran ke, maknanya setiap satu yang kita pilih itu ada kelebihan, ada dia punya keistimewaan ini juga. Kerana ketiga-tiganya disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.